Tiba-tiba terasa basah kat bawah tapi bukan kencing. Bau dia pun lain macam, ni air ketuban ke? Tapi air ketuban tu bau dia macam apa sebenarnya? 1. Bau air ketuban bukan busuk tapi unik. Biasanya berbau neutral atau sedikit manis atau masin. Ada yang describe macam bau cecair, peluh halus plus tarklorin lembut. Bau dia tak kuat macam air kencing atau keputihan berbau. Kalau berbau hanyir, busuk atau bernanah, itu bukan normal. Mungkin tanda jangkitan. 2. Tekstur dan warna air ketuban juga bantu beza. Air ketuban jernih atau sedikit keruh, tidak pekat, tidak melekit macam lendir. Rasa keluar mengalir tanpa kawalan, tak boleh tahan macam kencing. Kalau kehijauan atau kekuningan pekat, mungkin baby dah berak dalam perut, mekonium, terus ke hospital. 3. Bila biasanya air ketuban pecah, selalunya dekat nak bersalin, tapi ada juga kes pecah awal, premature rupture. Pecah air ketuban tak selalu meletup macam drama. Kadang-kadang keluar perlahan je tanpa rasa sakit. 4. Cara paling tepat beza air ketuban versus keputihan versus urin. Tuala bersih atau pad. Letak dan perhati warna plus bau ujian di klinik. Doktor boleh buat ujian pH atau swab test untuk confirm itu air ketuban atau bukan. Apa ibu perlu buat bila rasa air ketuban pecah? Pantau jumlah, warna dan bau. Jangan guna tisu dalam, risiko infeksi. Terus ke hospital, lagi-lagi kalau belum cukup minggu, amalkan FFT mama untuk bantu kuatkan rahim dan support air ketuban sihat sepanjang kehamilan. Air ketuban bau dia tak busuk. Tapi kalau bau pelik sangat atau keluar tak henti, itu bukan biasa-biasa. Jangan tunggu. Lebih baik confirm cepat. Komen saya pernah rasa kalau pernah alami situasi ni dan jangan lupa follow untuk info kehamilan yang real, gentle dan buat ibu rasa tenang.